Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Dia benda yang paling rimas sekali buat e-hailing ni. Kan, dia sepatutnya bila orang dah tinggal barang ni, kalau taksi lah kan, tinggal barang kau tutup pintu, dah habis, settle lah kan, kau tinggal barang ke apa habis. So dengan adanya e-hailing ni, Uber lah akhirnya, Uber, Grab. So kalau kau tinggal barang tu, apa nama ni, ada ampun lagi lah kan. Barang kau tu, kalau macam Grab sekarang ni dia dah buat apa nama ni, boleh message kan, tapi passenger lah yang kena message dulu kan. Passenger kena message dulu baru kita boleh reply lah macam mana. Orang dah sedap-sedap layan, dia yang kelakar je. Masa dia baru-baru tinggal tu, dia tak ada nak message ni, kau dah kutip 2-3 trip, kau dah makin jauh pada tempat asal tu, barulah sibuk kan. Memanglah dia apa kata, dia bayar kan. Memanglah kau tak nak kena bayar lah kan. Tak bayar aku hantar kan aja pergi GDC kan. Puas saja aku kan. Tapi itulah, dia dah kacau plan lah sebenarnya kan. Dia dah kacau plan. Sibuk orang tengah kutip-kutip ni. Nasib baik tadi ni salah pin. Letak pin hospital Melaka, apa dia ada kat hospital Melaka, dia pin dekat lorong seberang AMJ tu. Kau tak jawab berapa ringgit pula. Tak tahu lah, ringgit lah kan. So itulah dia, dah kacau dah. Dah nak kena masuk balik pergi Masjid Selat, nak hantar punya dia boleh tertinggal beg. Yang aku rasa ni dekat Melaka ni, orang selalu tinggal barang besar, beg kasut dah 2-3 kali. Beg kasut tu dah 2 kali dah silap aku, 2 kali. Dan 2 kali tu beg yang apa kata, yang lepas tu terambil. So aku rasa agak so tengok belakang kan, satu gunung besar ni. Tadi masa kau letak beg tu, aku tak nampak apa beg kasut tu. Lepas tu kena pula orang tu dah ambil, baru mesej aku, cakap barang tinggal lah, Mama Idok lah kan. Kalau macam tu Mama Idok lah kan. Aku cakap tu orang dah ambil. Aku cakap Allahu Akbar. Dia kacau macam perjalanan kau, dia kacau tu. Dia kacau, tak best lah. Aduh guys, ni orang nak masuk kiri ni. Aduh. Kan, kacau. Nak kena dah lah belakang ada kilat banyak. Tak berapa lah kau nak bayar aku. Walaupun staff Grab cakap, mula aku buat Grab tu, dia cakap, cik jangan lupa cas kena cas kan. Dia macam tu lah biasanya. Cas, kalau dia tak nak bayar kan, kalau jenis-jenis tak nak bayar, kita hantarkan ke GDC je terus kan. Aku pernah sekali dekat KL, dia tinggal handphone kan. iPhone berapa dah, tak punya iPhone lah. Dia call handphone yang tinggal tu, pangkat lah, cakap ni apa cerita, macam mana nak hantar video semua. Dan kau pun ada kat rumah kan, call kat KL. Aku cakap aduh guys, mana ni, cakap tak aku kat KL lah, belum kat Melaka ni. Besok lah aku hantar kau pagi-pagi kan. Aku hantar, aku call dia 20 kali babe. Kau dengar 20 kali aku call tak angkat. Dah mabuk ke apa kan. Tak ada lah. Dan kebetulan bila aku buat Grab, aku kutip tu memang sampai ke area GDC. Aku cakap memang ngam teruk lah. Aku hantar terus ke GDC. Kalau macam tu tak apa kan. Senang kerja kita, tapi geram. 8 pagi tu geram lah. Kau dah pagi-pagi tu kau dah pergi dekat ni
dekat apa nama ni, dia dekat Regalia. Tu port airport tu kalau KL tu. Port airport. Okey. Itulah dah tu. Jadi dah nampak. Dia tak apalah, dia majlis silat tu solat asar kat situ lah. Dia yang rimas bila dah ke sana majlis silat, kalau petang-petang dia job tak berapa sangat kat sana, dia banyak ke depan. Jadi menyampah, patah balik ke belakang ni kan. Dia so majlis silat dia jauh sikit daripada apa Melaka Theatre, Melaka Raya kan. Melaka Raya. So itulah dah. Alright, itulah tu tak habis lagi. Lagi ni sampai kan kau ada ke tak kat tempat kejadian tu, tak tahu kena sidai. Dan aku baru je kena sidai dengan Grab 4 hari 3 hari lebih ke 4 hari. Sebab ni lah tukar insurans. Dia biasalah, kebiasaannya bila tukar daripada daily ke annual kan, annual ke daily ataupun daily ke daily, tukar insurans, tukar syarikat lah kan. Kau yang tu memang kena sidai. Macam sebelum ni sidai tak lama, mungkin sehari lebih sikit. Okey, yang ni lama baik, kena pula hari Selasa lah, Nuzul Quran KL tepi 4 hari kan. Lepas tu korek-korek tanya info, katanya sekarang ni insurans memang Grab kalau buat checking, dia memang keras sikit. Dia buat checking tu memang orang kata memang dia check betul-betul lah. Okay, kenapa dia buat macam tu, check betul-betul? Sebab ni aku dah pernah cerita lagi lagu. Tak apa, kita kata ulang suara lah. Okay, sebab kenapa dah jadi kena sidai lama, sebab ada driver yang jenis edit dia punya apa nama ni, polisi tu. Kan bila kita beli annual kan mahal kan. Beli annual mahal, ada edit dia letak. Tak tahu lah, pandai lah dia nak edit, letak bagi nampak macam dia beli insurans tahunan. Dia biasa yang ni yang tahunan. Yang harian tak, yang harian dia jadi lama kena sidai sebab dia nak setting kau punya tu yang nak potong berapa ringgit tu, sebab lain insurans lain kan. Insurans ni potong berapa ringgit sehari kan, betul. Insurans ni potong RM5 sehari, kau tukar insurans ni dah RM6 tak sehari kan. So dah disebabkan tu yang jadi lama tu, dia nak setting benda tu, yang jadi lama. Tu punca jadi lama. Tapi kalau kata yang tahunan, dia nak checking betul ke tidak engkau ada add on insurans e-hailing. Tu sebab. Okay, tu sebab kenapa kena sidai lama. So korang yang mana kaki edit ni pasal korang lah, menyebabkan orang lain payah. Memang sekarang ni memang standard. Kalau terutamanya insurans tahunan kan, e-hailing memang akan makan masa sikit, 2-3 hari kan. Kalau korang nasib korang tak baik macam aku, ada jumpa hari cuti kan, jadi lama lah. Jadi lama-lama memang tak boleh nak buat apa. Dia bila Grab sekarang insurans tu, bila dia check betul-betul lah kan. Dia tak nak dia yang buatkan dia check betul-betul. Okay, contoh katalah korang edit insurans tu, korang hantar kat Grab. Okay, Grab terlepas pandang ke apa, okay, ngam, dia approve kau punya insurans kan. Dia approve. Okay, lepas tu accident. Dia bila jadi accident jadi hal ni, dia tak ada hal, jadi accident, jadi hal. So bila passenger nak claim ke apa-apa tak boleh. So liability ni tu terletak dekat Grab. So Grab pula kena bayar. Kau faham tak? So bila dia senang cerita, dia nak memastikan kita ada insurans e-hailing tu supaya jadi apa-apa dekat penumpang, bila liability tu kat atas insurans kita lah kan. Kita yang beli insurans tu, bukannya ke Grab. So kalau kata kita tak ada insurans e-hailing tu, dia jadi apa-apa, so Grab lah kena bayar. Tu sebab dia. Okay, tu sebab kenapa. Dan korang-korang yang kaki edit memang punca lah. Punca lah korang ni. Okay, lepas tu tak campur lagi dengan apa nama ni,
Bulan-bulan puasa ni yang dekat Lezat yang viral ni. Ya Allah, cakap carilah, kalau tak nak puasa, benda ni aku dah cakap dah tak tahu dah, carilah tempat tersorok. Dah tua pun bodoh sikit kan. Tapi itulah aku tengok kalau kata nak dua mahalah tu kan, tak, dia bukannya kau, contoh kau driver KL, kau buat job pusing-pusing dalam KL lebih 90 km kau boleh tu, bukan. Dia sekali perjalanan tu, sekali shoot tu, dua malah. Bukannya kau pusing-pusing dalam KL tu, kau dah ni dah musafir ni. Wah, senangnya hidup kalau macam tu kan. Aduh guys, senang betul buat kerja kan. Benda ni dah banyak kali cakap dah. Aduh, ya perangai lah, perangai. Okay, lepas tu apa lagi? Ni Sarawak. Okay, Sarawak akan buat e-hailing sendiri. Okay, akan ada e-hailing sendiri Sarawak, tapi tak tahu apakah nama yang akan digunakan. Sarawak itu sama, Sarawak tidak aku. Okay, so kita tunggu boleh ke tidak dia nak menyaingi Grab dekat Sarawak dan apps lain. Sebab setahu aku ke Sarawak dia Maxim kan, dia Sabah Sarawak biasa Maxim kan. So boleh ke tak nak lawan Maxim dekat sana. Okay, lepas tu apa lagi update-update ni. Ni apa nama ni, untuk pertandingan lah, untuk siapa-siapa yang nak pergi umrah tu. So tarikh tutup ke Grab dah lanjut kan, sampai berapa April lah, 4 April lah silap aku. Okay, 4 April. So siapa-siapa yang berhajat nak pergi umrah tu boleh lah. Okay, nak pergi umrah tu boleh lah, right, boleh lah. Apa nama ni, pergi orang kata apa, tengok kan, pergilah buat video ke atau gambar ke apa kan. Betul tak? Senang cerita. Senang cerita. Okay, so boleh di umrah. Sibuk ni Grab tutup account. Nampak dah tutup dulu kan, jadi kan job masuk kat dalam. Ni orang tinggal barang tu ada pause ni kau, dia pause ni kan, dia pause ni account kau. Dia tinggal kat belakang, go back. Tak faham lah saya, tak faham lah. Lepas tu apa lagi? Ni untuk kawan yang ada loan dengan Grab. So untuk raya ni dia bagi kelonggaran lah, untuk tidak membayar selama 8 hari. What? Lama macam 8 hari. Lama kan? Lama 8 hari. So korang apa kata, cuti lah. Orang kata tenang-tenang lah, kira raya kan, tenang lah kan. Memanglah kita tak ada nak hantar sampai 8 hari cuti kan. Mungkin dalam raya ke-4 kan, ke-3 ke apa, mungkin kita dah apa kata dah kerja kan. Dah kerja. So tu dia. Mana kau ni, nampak kan sekejap dah sampai ni, korang sidai pula. Kau dekat mana? Dekat mana kau ni? Lapan hari tu kira lama kan? 8 hari boleh lah. Ping pun dia kan, ping sendu-sendu ni kan. Kau dekat mana tu? Ping sendu-sendu ni. Mana orang ni? Masuklah solat ni. Faham? Nampak? Ni tak ada pun kat depan tu, nampak? Ambil solat ni. Mana kau? Perangai. Nampak? Tak suka tu buat tu. Datang orang kena sidai lagi. Mana kau? Perangai.
Tak perangai. Susahkan orang. Susahkan orang tak sah. Gimana bang? Ya Allah. Okay bang mana lah kau ni? Tu kot. Aku perasan tu baju ayah dia ke apa tu? Apa perangai lah. Mana kau ni? Tinggal barang lah apalah, pandai misi-misi banyak kali. Tapi lepas tu dah send dia pula. Mana kau? One eternity later. Kan betul cakap kena sidai. Sempat pergi apa kata? Pergi merut. Dah merut. Dah habis merut tu dia reply message aku. Tanya aku kat mana. Aduh nak cari mahal tak sampai hati. Cari RM10. Boleh lah. Kan? Jadi tak banyak ni. Top tak apa dia. Lepas tu apa lagi? Apa lagi nak dibebelkan ni. Lepas tu Grab punya sambung belajar. Bukit Baru apa dia lah. Manual siap. Tak jauh ni 3 kilo. Tapi jok sau dah ambil je lah kan. Alright, sambung belajar nanti dia 26 Mac ni dia ada briefing kita lah siapa-siapa yang nak, tapi Zoom call lah. Tapi pukul 8.30 malam macam ni nak raya ni. Kan 8.30 malam lah tu. Boleh lah siapa-siapa nak. Lepas tu tarikh tutup nak apply sambung belajar tu 4 April lah, berapa April lah. Lebih kurang siapa-siapa pun nak menyambung pelajaran kan. Boleh lah kot. Pergilah dengar macam mana cerita ni nanti. Grab nak payung banyak, kita nak payung banyak kan. So itulah dah kamu belajar kan. Kamu lah belajar. Dia tak semestinya bila kita jadi apa kata mandu healing ni tak boleh nak sambung belajar. Boleh je sambung je belajar kan. Sambung je belajar. Manalah tahu kod-kod nanti nak selit, nak buat healing ni, nak lari buat benda lain lah kan. Just kita dah ada sijil-sijil yang diperlukan. Aku tak tahulah kan. Tapi macam aku ni dari sudut aku lah. Sebab aku punya tangga belajar jalan jauh lah. Okay, aku belajar habis SPM, aku masuk poli bukan terus diploma. Okay, aku masuk poli sijil dulu 2 tahun kan. Lepas tu kerja setahun, first job aku lah. Kerja setahun tu kerja dekat CMB. Okay, first job aku CMB kat PJ tu. Sekarang dah bangunan tu ada lagi, sekarang dah jadi tempat lain. Aku memang office untuk CMB lah kat PJ tu, dekat jalan triple tu 222 tu. Pot nasi lemak belakang tu, tempat lah makan. Okay, lepas tu sambung belajar. Sambung masuk je buat diploma setahun. So lepas tu aku belajar berapa tahun. Aku belajar sorry. Lepas tu aku kerja aku diploma kerja ni. Masuk Eastern lama 2 tahun lebih lah. Masa dekat Eastern lah aku buat degree. Tapi aku buat degree part time. So part time punya degree 4 tahun lebih, bukan 5 tahun juga. Tak mudah kan. Tapi itulah dia buat belajar part time. Okay, belajar part time ni kiranya habis semua. Kena pergi kahwin kawan-kawan, kena
duit sedang mara tu nak selamat tak apa tak ada ya. Sebab tu lah skor Izzat Kuat kan. Dia kata silap aku ada macam aku belajar dekat UPM. UPM dia memang kelas dia kalau kau buat part time memang kelas dia satu ahad je. Melainkan diploma eksekutif. Okey, diploma eksekutif ni dia lain. Kan? Diploma eksekutif ni kata silap aku kau kena ada pengalaman kerja 3 tahun. Lepas tu macam mana dia sikit dia tahu je kelas dia lah satu hal tapi aku tak tahu tapi lebih kurang macam tu lah. Alright, ni cerita aku ni. Alright, buat penat memang penat. Dan ada juga buat degree yang jenis RDU yang jenis kelas dia hari biasa tapi malam. Dan tapi tu lagi penat. Kalau kau tanya aku mana yang ni macam okey sikit, kelas hari biasa malam ke kau balik kerja tu terus pergi kelas dia, tapi bukan hari-hari lah kan, ada hari dia lah. Kebiasaannya Selasa, Rabu, Khamis, kadang-kadang Selasa, Rabu. Tengok dia bukan hari-hari, dia kalau yang part time dia bukan hari-hari pun ada kelas kan. Sekali kelas tu mungkin sejam kan, 2 jam, dia tak lama. Melainkan tapi kalau kata yang kalau macam aku yang kat UPM tu kelas memang tegak lah. Ini daripada pagi sampai malam. Oh sorry, kalau yang hari Sabtu baru ingat kalau hari Sabtu kelas start pukul 2 sampai pukul 10 malam sepatutnya. Okay, sepatutnya. Tapi disebabkan macam aku belajar banyak apa nama ni, pengurusan tu banyak benda baca, so kelas biasa sampai pukul 6, 7 je. Yang lain lecturer suruh balik kau buat sendiri lah kan. Melainkan kalau ada benda lecturer tu orang tunggu lah lepak lah sampai 9 kot. Kita kalau benda-benda nak tanya apa kau lepak sini kan. Tapi tak ada. Aku rasa ada beberapa kelas je yang memang tegak sampai pukul 10 malam tu. Yang jenis lecturer keras ada tahanan tau sampai pukul 10 malam. Okey, hari Ahad lah, hari Ahad je yang start daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Okay. Kalau korang tanya kenapa tak hari Sabtu pun kelas start daripada pagi. Okey, aku belajar dekat UPM. UPM kebanyakan lecturer daripada UPM Skudai. Daripada UPM Skudai. So maksudnya dia dah habis mengajar budak yang full time dekat Skudai. So dia akan naik kereta ke naik flight ke, biasanya naik kereta show datang KL. Takkan nak opah juga besok kelas 8 pagi kan. Ada yang jenis lecturer pagi tu baru daripada JB. Ada lecturer jenis macam tu. Ada. A few moments later. Alright, sebelum tertinggal lah, ada benda yang hampir tertinggal punya. Okey, ni apa nama ni? Bonus hari raya. Okey, untuk Grab. So bonus hari raya untuk Grab 2 hari sebelum raya dengan hari raya ketiga. Okey, Grab ada bagi bonus. Sehari dia katanya dia boleh bagi sampai RM210. Dia ni sudah hampir 7 kali kan. Dan juga satu trip tu dia akan bagi lagi bonus RM3. Aku tak tahu lah 210 tu dia sekalikan tu dengan RM3 tu kan, aku tak tahu mana. Tapi kalau ikut ke apa pemahaman aku, bila aku baca tu dapat 210. Lepas tu setiap satu trip yang kita buat ada lagi tambah. Contoh kita buat 10 trip, satu trip RM3, ada lagi RM30 lah, 210 campur 70 dapatlah 240. Yang aku faham macam tu lah kan. Tak tahulah kod-kod yang RM3 tu dia masuk pula yang dalam yang 210 tu. Tapi kalau ikut pemahaman aku yang macam tu, so maksudnya 240 tu campur lagi dengan hyper gedebak-gedebuk sehari mungkin boleh RM1,000 mungkin. Sebab raya Cina baru ni pun tak ramai yang boleh dapat RM1,000 sehari. Paling kuat 500 kan, 700, 1,000 tak sangat. Tahun ni pun mungkin tak juga keras. Sebab tu Grab boleh bagi 2 hari sebelum raya dan juga raya ketiga. Sebab raya pertama, raya kedua aku rasa confirm high fare. Sebab apa? Ramai beraya kan. Dan juga aku ada juga tanya Bangla
Cuma aku tanya, kau tak ada pergi jalan KL lah, ni bangla kat Melaka lah. Aku cakap tak ada, kau tak ada turun KL lah. Diorang cakap diorang akan turun KL tapi raya pertama dengan raya kedua. So Grab dah tahu, raya pertama raya kedua memang high fare. So dia memang tak bagi bonus tu, buat tu dia pandai. Okay, 2 hari sebelum raya dia dah bagi. Lepas tu dengan raya ketiga, dia dah tahu ramai driver dah mula kerja kan. Walaupun dia dah bagi cuti 8 hari tu, so dia dah tahu raya ketiga dah ramai driver mula kerja. Pandai Grab ni, pandai dia. Okay, so tu dia. Alright, sambung belajar sudah. Cerita apa lagi dah cerita Grab, tunda loan dah cerita belum kan? Dah cerita kan. Lepas tu pergi umrah dah. Apa lagi belum? Ni rupanya okay, rutenya okay, Grab yang akan makan Gojek. Okay, bukan sebaliknya. Okay, Grab yang akan makan Gojek. So diorang tengah apa nama ni, finalize. Okay, urusan jual belinya. Grab memang nak beli. So macam kita dekat Malaysia ni, kita mungkin tak nampak lah sebab Gojek tak masuk Malaysia kan. So tapi kalau kata kawan kita yang dekat Singapura, dekat Indonesia, so nampak lah nanti perubahannya. Kalau kata Grab memang jadi, memang betul ngap Gojek nanti, nampak lah kan. Macam mana kita tengok macam mana Grab telan Uber dulu kalau kat Malaysia lah kan. Kita nampak macam mana Grab telan Uber dulu kan. Masa Grab telan Uber dulu, okay, benda yang aku jangka adalah booking Grab tu mesti meriah kan. Tapi tak berapa sangat nak meriah sebab masa tu Maika naik, Maika kan. Lepas tu apa benda nama Asia Ride sebelum ni, apa benda nama dia, Allah aku dah tengok nama lama ni sebelum kita beli dengan Asia kan. Meriah masa tu, terutamanya Maika lah. Maika dia naik masa tu sebab memang Uber masa tu kita beli dengan Grab, accept dia dekat Asia, Grab beli. So masa tu memang orang kata cantik lah peluang masa dia naik tu. So, tapi lepas ni kalau kata dia jadi ngap Gojek, dekat Malaysia mungkin tak nampak sangat lah. So dekat negara-negara yang ada Gojek tu akan nampak lah kan, macam mana keadaan tuping lah. Macam mana keadaan ping, macam mana keadaan ping lepas Grab dah beli Gojek. Kita tengok je lah. Drama-dramanya nanti. Okay, apa lagi aku nak berbeza? Takut ada benda tertinggal ni. Tak ada apa. Semua gaduh. Sorry yang dekat Indonesia, mandi taksi dengan mandi hailing gaduh. Tu dekat Indonesia, korang yang gaduh-gaduh. Kita dah lama dah settle benda ni kan. So tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.